Ya, you akan bayar. Sekarang jadi you punya pak banyak susah. Okey, sesiapa-siapa baru kerja 2 ke 3 bulan nak buat pinjaman. Okey, tengok video ni. Saya cakap satu story. Bulan lepas ada satu abang bawa satu anak datang office saya. Lepas tu anak dia baru kerja 2 bulan. Dia nak pinjam 7 hingga 8K untuk beli motor nak kerja. Okey, saya faham. You nak beli motor bukan salah. Tetapi you baru masuk kerja 2 bulan saja. You gaji 1,800, dokumen memang tak lepas. I kata kalau you nak loan, saya bagi you 4K. You boleh beli second hand ke, brand lain ke, murah sikit. Boleh pergi kerja. Sebab you nak untuk kerja saja kan? Okey, saya tahu. You punya pak pun sayang you. Lepas tu, you punya dokumen tak lepas loan yang tinggi, you ambil pak punya dokumen pinjam. Okey, yang ni benda lah saya beritahu. Ini benda saya memang panas. Masa you yang pinjam, you pakai pak punya dokumen, you janji sama pak you akan bayar sendiri. Sekarang you baru kerja 2 bulan, baru masuk 3 bulan saja you sudah berhenti kerja. Sekarang motor tu, you punya pak yang bayar. You kena faham sikit, you punya pak pun orang susah. Pak you kerja kebun. Masa malam pun kerja cleaner juga. Bukan kata you orang budak-budak nak action, nak pakai duit, nak show off sikit, nak beli motor mahal-mahal, lepas tu you orang tak boleh bayar. Betul tak? Saya panaskan, you tak hormat you punya pak, lagi saya percaya you akan bayar. Sekarang jadi you punya pak banyak susah. Ini saya yang panas. Kalau you orang nak buat pinjaman, kena fikir dulu. Jangan suka-suka yang ambil, lepas tu orang lain yang tanggung. Boleh? Okay? Kerry nak bagi tahu lah. Kerry bukan nak marah. Sebab I pun kesian dia punya pak. Dia punya pak memang sayang dia. Nak cari duit bayar ke. Dia punya pak nak bayar komitmen rumah semua lagi. Mau tangkung you punya belanja semua.